inilah kemeriahan berada di Camp Meet Villa Dido 5.0 dengan macam-macam acara serentak berlaku, antaranya minum kopi. Jom kita tengok dong kopi. Macam mana nasi kopi? Makan apa tu? Nasi lemak. Oh, kuih apa tu? Kuih belum habis lagi. Ini lokasi kita macam-macam ada kuih. Ni tu tengoklah. Ni air. Oh, ni air kopi. Kopi Legend pakai Chariot lama ni. Lepas tu ada macam-macam ni. Ada apa nama? Biskut-biskut kering, ada bahulu, ada jajan dan digantung-gantung macam ni. Dan ni antara yang diorang duduk-duduk warung kopi. Ya. Oh, salah. Weh, ada pengantin. Oh. Pengantin. Makan beradab. Pengantin lama. Okey, macam tengok jap. Kita nak tengok pula kacau dodol. Macam ni kacau dodol ni. Wah, orang perempuan bergila-gila kacau dodol. Nampak dodol ni? Sedap ni kalau saya buat. Serius ah? Manis. Semanis. Yang lain-lain mak-maknya tengok. Tengok dulu. Tengok dulu je. Anak buat betul ke tak? Oh, ya betul. Tapi orang kata kalau kita nak rasa dia bagus, dia kena kacau sahala. Betul ke tu? Lawan jam. Lawan jam ke sahala? Lawan jam. Lawan jam. Oh, lawan jam macam tu. Kena daripada bawah. Oh, daripada bawah. Oh, tengah boleh tengok. Dan yang penting bukan gulai tau. Ini dodol pakai arang batu. Kita bersama kita punya in-charge kita, Riza Abo. Apa khabar? Alhamdulillah. Siapa yang mencetuskan idea benda macam ni? Kita buat pemilihan untuk tema klasik. So klasik ni kita masukkan elemen setup, kemudian penampilan pakaian, Orang kampung. dari segi makanan, Juadah-juadah disediakan. makanan-makanan macam telur, kopi, kan makanan Betul-betul. Membangkitkan nostalgia klasik. Ini adalah salah satu menu yang tradisional kita orang yang buat. Betul-betul. Nampak dah pekat dah tu. Agak-agak dah 3 jam aja elok ni kan. Ya. Pukul 12 kita boleh makan dulu kan. Jadi ni nak tanya berapa camper yang menyertai gathering kali ni? Jadi kali ini disebabkan sebelum ni kita boleh buat banyak. Kita main kawasan ni bawa dalam Ya, 50 lebih pun dah banyak dan orang kata yang penting kita nak silaturahim semua pencinta-pencinta produk camping yang jenamanya Villa Dido. Yang pastinya nanti macam nak tunjuk mini apa panggil tu? Mini Vinci Pakcik daripada Villa Dido nanti kita jumpa ya. Kita nak tengok suasana orang berpermainan tradisional kat belakang ni. Ni dia permainan tradisional, permainan balik belon dengan air. Budak-budak tu kan. Dewasa lepas ni. Dewasa lepas ni, dewasa jauh sikit lah kan. Ni antaranya orang kampung yang tadi tu nama siapa? Reza. Rasanya pernah tak dulu main benda tu? Masa kecil-kecil ni lah mainan dia. Tapi kita tu pakai siput kan? Ya betul. Pakai siput jepun. Betul. Okey, kita ada suasana kemeriahan. Kita nak tengok dia punya booth dia. Orang muda juga turun. Siapa nama dia? Faiz dari mana? Macam mana berpakaian Melayu lama ni? Oh dulu ke? So ni satu family lah. Okey. Jadi macam mana buat itu biasa ke apa? Buatlah cuma pakai ikan je kan. Pakai dia punya apa ikan ni. Macam ni lah menampakkan Melayu. Perasaan ni berada kat sini rasa macam dulu tak? Serius saja. Hanya saja. Wah. Pakcik, suruh belanja pakcik. Belanja. Cuba baca satu sajak sikit. Dasawarsa yang meletakkan panji-panji dalam keamanan. Macam tu dah. Boleh ke baca saja? Ada. Terima kasih. Pandai bersaja. Apa-apa kita tengok dia punya ni. Ruangan, terima kasih. Ruangan ni.
ruangan barisan untuk orang photoshoot, ada disediakan macam-macam, dah siap dining. Macam ni kita boleh jadi pengantin baru lah ya. Pakcik bagi mic. Pakcik nak ajak orang borak, pakcik bagi mic. Kacau sikit ya. Macam ni, kenapa ambil studio kat sini? Terima kasih, ya Allah. Marinate moyang kita. Nampak betul-betul baju pun nampak sejajar. Okey, kata orang bahagian kat sini. Pemenang mana pemenang? Mangkuk Siga ni panggil kan? Pakcik, terpawai je tak ada. Terpawai je tak ada. Ya Allah. Kapal ada di sini. Sentiasa ada. Ya, dulu ada terpawai. Dulu kan macam ni. Pinggan, kaca semuanya. Baca tak kaca lah. Ya Allah. Bercengkeram ramah di bawah bulan purnama. Terima kasih. So, apa inilah kemeriahannya berada di Vidadido. Camping Malaysia Gathering 5.0. Memang sangat-sangat meriah dan pakcik rasa ini antara momen-momen istimewa berada di sini. Silaturahim dirapatkan dan juga suasana dieratkan. Mereka semua sejiwa memilih Vidadido sebagai produk pilihan mereka. Sama pakcik dan camping mesti ada wow.